Kalau saya jadi Perdana Menteri hari ini, esok saya akan tangkap Azam Baki. Kawan-kawan, turun. Sabtu 28 Jun 2025 jam 2 petang kita berhimpun di Sogo. Dari Sogo kita akan berarak ke Dataran Merdeka. Kita bangun, anak-anak muda, kawan-kawan bangun menentang rasuah. Ini anjuran Sekretariat Rakyat Benci Rasuah. Kita tahu masalah Azam Baki, kita tahu bagaimana Anwar bin Ibrahim bin BlackRock telah menyambung kontrak dia 2, 3, 40 kali. Dulu ketika Anwar jadi pembangkang, Rafizi jadi pembangkang, Adam Adli jadi pembangkang, Nurul Izzah jadi pembangkang, Mat Sabu jadi pembangkang. Mereka ini kata tangkap Azam Baki. Sekarang mereka dah berkuasa, kenapa mereka tak tangkap Azam Baki? Jadi ini adalah perjuangan menyambung kempen tangkap Azam Baki. Kalau saya jadi Perdana Menteri hari ini, esok saya akan tangkap Azam Baki. Saya ulang, tangkap Azam Baki. Turun. 28 hari bulan Jun 2025 jam 2 petang kita berhimpun di Sogo. Okey, salut.